Kini saya bersama dengan saya yang teristimewa hari ini, iaitu Encik N. Nagaraja. Hai sir. Pernah tak saya rasa macam nak berhenti? Apa yang buat saya rasa nak teruskan? Tak ada rasa nak berhenti. Yang buat kita meneruskan sebagai seorang cikgu tu adalah kejayaan pelajar tu sendiri dan juga kejayaan sekolah, dan saya sebagai penyumbang kepada kejayaan-kejayaan itu. Yang itulah yang membuat kita terus dalam bidang perguruan ni. The students success. Itulah kita punya gaji yang kita tak boleh menilai. That's it. Ada apa-apa pesanan tak saya nak bagi dekat warga Simetri? Pesan saya, bekerjasamalah sebagai satu pasukan. Pelajar dengan cikgu tak boleh berpisah. Sama-sama, because at the end of the day, pasukan itulah yang menang, bukan individu, pasukan tu. So pasukan kita sekarang Simetri. Itulah yang menjadi target kita. Simetri yang kena berada di atas gemilang. Dan ini hanya boleh dicapai dengan kerjasama di antara pelajar dan guru-guru, dan tidak lupa juga pihak ibu bapa. Mereka tiga-tiga kena menyumbang, baru kita boleh gemilangkan Simetri. Terima kasih sir. Thank you. Thank you for giving me the opportunity to be a teacher. Apa perasaan awak apabila dengar Sir Nagaraja nak bersara? Perasaan saya rasa sedih lah, sebab Sir Naga ni dia banyak menyumbang kat Simetri. Dan dia layan kita orang baik lah, dia tak garang pun. So kalau dia dah bersara, Simetri ni rasa macam sunyi lah, tak ada guru ahli murid macam dia. So Sir Naga ni takkan terganti lah. Okay, tu je. So saya doakan Sir Nagaraja maju raya kat luar sana, dan semoga dia beri kesihatan and bahagialah walaupun dah tak ada kat Simetri. Tu je. Hai, bersama saya Ustazah Halifah, pengerusi KJS. Ustazah, apakah benda yang Ustazah akan rasa hilang bila Sir Naga bersara? Setakat ni apa yang dapat dirasakan, Sir ni tulang belakang sekolah. Apa-apa saja kerosakan kita panggil Sir, maklum kepada Sir. Jadi bila Sir tak ada ni, kita kurang sikit lah, lambat sikit lah tindakan-tindakan yang nak diambil untuk memperbaiki kerosakan, contohnya toilet pelajar perempuan. Itulah. Saja. Terima kasih Ustazah. Sama. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Badan Wakil Pelajar Simetri. Saya Muhammad Amirul Ikhwan sebagai Ketua Pelajar. Saya Faridatul Farhana sebagai Timbalan Ketua Pelajar. Kita mula dengan soalan pertama. Apa benda yang legend pasal Sir yang ramai murid lain tak tahu? Apa perkara yang legend pasal Sir yang ramai murid tak tahu? Bagi saya, pertama sekali, sepanjang Sir berkhidmat di mana-mana sekolah, Sir tidak pernah menjadi guru kelas, dan Sir seorang guru yang aktif daripada segi kurikulum dan juga akademik. Dan bagi saya, benda ni paling menarik. Sir paling legend sebab dia minat Liverpool. Okay. Apa perkara yang awak akan rindu bila Sir dah bersara? Perkara yang paling saya akan rindu mungkin adalah daripada segi Sir.
sangat mengambil berat daripada segi pelajar dan badan pengawas juga rasa sangat seronok dalam bekerja apabila seorang yang sangat ambil berat tentang kami, ambil kisah tentang apa tugas kami, tegur apabila kami salah. Jadi bagi kami benda tu mungkin akan buat saya rindulah. Ada sedikit harapan untuk Sir? Harapan saya untuk Sir, semoga terus maju jaya dalam kehidupan Sir dan dikurniakan keluarga yang baik. Dan terima kasih Sir telah mengajar kami sebanyak mana yang telah Sir berikan untuk kami. Dan saya harap Sir terus tabahlah untuk menjalani kehidupan. Kepada Sir, pertama sekali terima kasih sebab sudi berkhidmat di sini. Terima kasih sebab sudi melayankan ranah-ranah pelajar di sini dan semoga Sir terus berjaya di luar sana. Enjoy your retiration day and semoga terus sihat. Terima kasih. Bye.